Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy CC 9 Salam. Kita ada sebuah Mini Cooper Okay, so order datang dekat sini adalah untuk buat kata full front PPF. Okay, so korang boleh nampak kat sini sangat-sangat cantik. Ini premium lah. Jadi kita akan cover di bahagian hood, fender, bumper. Lepas tu nanti kita akan tengok juga dia buat smoke PPF di bahagian lampu dan juga di bahagian sini semualah. Alright, kita akan letak PPF juga. So sekarang ini proses kata tengah buat untuk di bahagian hood lah. Okay, so korang yang nak pasang PPF tak kisah nak full set pun boleh, ala carte pun boleh, nak full front pun boleh, tak kisah. Boleh hadir di Fancy CC 9 Salam. Kita akan bagi harga special dan juga warranty yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk kontennya seterusnya. Okay, see you. Okay guys, so kita dah tengok proses untuk PPF Mini Cooper ni lah. Okay, so dia buat full front dan then sekarang dia dah buat juga smoke dekat sini, dah siap. Okay, so korang boleh nilai dan tengok sendirilah macam mana. Cantik. Okay, so di bahagian belakang pun kita bagi tahu dia buat smoke dengan kita. Nampak? Kalau asal punya tak ada smoke macam ni lah, ada lampu biasa saja. Okay, so korang yang nak buat polish coating, tinted ataupun wrapping, jangan malu, jangan segan, hadir di Fancy CC 9 Salam. Kita akan bagi harga special dan juga warranty yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk kontennya seterusnya. Okay, see you.